Ini buffet paling best kat Malaysia. Ada sate balut, chicken tenders dengan pizza wagyu tau. Rasanya tahun 2025 ni dah tak payah nak pergi bazar Ramadan dah. Kau pergi je Maha Buffet ni, boleh dapat semua. Dekat sini ada 200 menu, jadikan ni buffet terbesar dekat Malaysia. Tengoklah stall dia daripada sini sampai ke sana. Ni pula baru satu side. Semuanya memang best. Tambah-tambah pula makanan viral. Standard Maha Buffet ni memang semua makanan viral kumpul kat sini. Siapa yang belum rasa lagi nachos tu, boleh try dekat sini. Macam-macam dia letaknya, daripada guacamole, cheese sauce sampai ke bolognese. Sekarang ni tengah trending chicken tenders kan. Ada juga tau. Tak main lah habanero, dia bagi lagi banyak pilihan sos. Dekat sini baru kita orang belajar nama-nama makanan Korea. Banyak rupanya. Kimari, japchae, sotok, apa-apa je lah. Ni lah benda-bendanya. Memang unik lah. First time pergi buffet Ramadan, ada Korean street food. Yang ni pula section khas untuk spaghetti dengan mac and cheese. Ini banyak jenis. Semua ni lain-lain tau. Aglio olio, tom yum seafood, bolognese, spaghetti masak lemak pun ada juga. Yang ni churros. Ni pula fish and chip, punyalah banyak pilihan sos dia. Pad Thai dengan kerabu Maggi, tengoklah seafood dia punyalah besar. Stall burger Ramli pun ada weh. Yang minat pedas, makanlah ayam gepuk ni. Yang rasa nak makan nasi, lagilah ada macam-macam lauk korang boleh makan. Lauk dia memang simple, yang jenis kampung-kampung punya, tapi memang boleh buat menambah. Dapat pula makan dengan ulam, kerabu, sambal belacan. Ush, ada lagi sup utara ada, ayam tempayan pun ada juga. Kalau makan nasi ni memang kena pair dengan kuih muih tradisional ni. Ini penuh meja, cantik je kejadian dia. Ada juga apom balik, cendol, roti john. Banyak lagi lah. Malas dah cerita pasal makanan. Buffet ni sangat-sangat kids friendly. Ada playground ni. Bukan setakat playground je, tapi ada super duper. 3 pula dia bagi. Memang puas budak-budak main. Lepas tu ada badut pula yang buat aktiviti dan bagi balon. Yang dah besar jangan risau. Ada racing sim. Lepas tu ada konsol game. Bukan sikit tau, banyak. Paling rare siap ada gunting rambut lagi. Korang book lah cepat-cepat, sebab special 7 hari terawal ni ada pizza, pengat durian dengan sate balut weh. Harga memang murah, bawah 100 tau. So memang betul lah,